Hai guys, Assalamualaikum. Sekarang saya berada di Bayu Residence Sri Gombak. Okay, hari ni ada satu owner nak sewakan fully furnished unit dia. Semua included. Okay, daripada depan kita pergi ke kitchen area. So, kabinet ni semua adalah baru. Okay, countertop stainless steel. Tahan lama dan senang untuk dicuci. Peti sejuk pun owner bagi baru juga. Fresh lagi, tak belum digunakan. Nampak plastik pun ada lagi. Belah belakang kita ada washer machine pun baru. Okey, sliding window pun owner dah tambah. Kat sini ada cooker. Okey, untuk yang suka memasak boleh buka sliding. Senang untuk korang memasak. Bau tak masuk dalam rumah. So ni dekat yard area. Ni adalah kitchen area tadi. Semua included atas, bawah, peti sejuk, countertop. Okay, ni adalah kawasan dining. So dining adalah 4-seater. Okay, untuk 4 kerusi. Sofa included. Okay, ni adalah sofa bed. Bermakna korang boleh, nampak ni, boleh baringkan dia flat, jadikan dia katil. So ni adalah size single bed. Ni lagi satu single bed. So sebenarnya dia ada dua. Dua sofa bed. Carpet included, TV cabinet. Okay, TV also included. Aircon ada dekat living room juga. Ni dia punya balcony view. Okay, memang open view, sangat berangin Sangat berangin dekat sini. Sebab kita facing open view. So kat sini tempat sidai kain, owner dah pasangkan. Invisible grill pun owner dah pasangkan. Okay. Bawah dia pakai cermin. So kepada yang ada anak kecil tak perlu risaulah sebab dah ada invisible grill. Okay, bawah pula cermin tak block korang punya view. Ni saya pusing lagi sekali. Dia punya space. So curtain pun included. So owner akan pasangkanlah curtain kat sini. Railing pun dah ada. So unit ni adalah 2 bilik, 2 bilik air dan yang penting 2 parking. Jom kita tengok second room. Okay, queen bed, full size wardrobe. Aircon ada. Aircon pula inverter. Korang jangan risau. Pasal bil elektrik. Owner dah pasangkan aircon yang bagus punya. Okay, ni sharing toilet. So toilet dia size agak besar. Sebenarnya dia agak lebar dan agak panjang. Ni sharing punya toilet. Jom kita tengok master. Okay, master bedroom. Okay, blind pun dah ada. Kipas, lampu. Katil semua pun baru termasuk tilam. Okay. Side table, dressing table, wardrobe, aircon. Aircon pun sama. Nampak 5-star rating. So tak perlu risau tentang kos elektrik. Ni dia punya master toilet. Dia lagi lebar lah daripada sharing sebab dia master. Saya pusingkan lagi sekali size untuk master bedroom. Okay, unit ni sangat sesuai untuk young family. Anak baru seorang, anak dua orang. Laki bini ada 2 kereta. Sebab kita parking 2 tau. Sebelah-sebelah. Jarang nak jumpa 2 bilik kondominium, 2 parking. Kalau korang... Saya berada di facility deck di Bayu Residence. Okay, Bayu Residence ni guys, dia dekat dengan Sri Gombak. So orang Gombak tahulah, orang Gombak Sentul dia tahu area sini. Dan dia kawasan yang sangat cantik sebab dia dekat dengan bukit dan kehijauan. So ni resident dia. Rumah pun cantik. Facility guys, sangat meriah ya. Ni kids punya pool area. Korang bayangkan ada water punya playground. Okay, balcony pun glass balcony. Ni kita pergi bahagian swimming pool dewasa. Guys, sangat besar swimming pool dia. Besar gila. Ini family area. Nampak tu atas tu. Tu adalah canopy walk. Belah sana ada ada dewan serbaguna. Badminton court pun ada kat belakang tu. Jom kita explore. Sini memang best guys. Dia punya landscape cantik. Sesuai untuk family. Okay, baru young family kan. Yang nak duduk kondo. So kita ada unit untuk disewa dekat sini. 2 bilik, 2 bilik air dan yang penting fully furnished
dan 2 parking lot sebelah-sebelah. So suami isteri yang ada kereta seorang satu sangat sesuai. Sekarang saya nak tunjuk dia punya badminton court ataupun dewan serbaguna. Dia 2 in 1. Guys, sangat cantik This is the badminton court. Salah satu tarikan dekat sini, Bayou Residence dia ada canopy walk tau. Ni banyak kondominium memang tak ada. Tapi developer kita dia buat satu canopy walk untuk korang enjoy the view. Sekejap saya bawa korang naik Ni dia punya canopy walk. So nampak tu. Batu-batu ni sebenarnya dia adalah bukit ni adalah batu cave. So dia punya view adalah unblock lah. Ni kids play, water play tadi. Landscape pun banyak. Kawasan fasiliti dia sangat luas. Okay, dia ada gym, games room, ping pong room. Sangat luas. Ni canopy. So kalau korang nak cross daripada belah sini pergi belah sana. Boleh tengok swimming pool. Swimming pool dewasa dia memang sangat besar. Ni cleaner tengah cuci tiles. Canopy walk dia pun sangat jauh Okay. Kids playground belah sana. So area sini sangat besar. Ni tempat untuk chill-chill. Boleh layan view dekat sini. Ni rumah dia. So rumah dia mana-mana unit pun tak menghadap jiran. So seronok lah, ventilation, angin kuat. Okay, cahaya pun masuk. Rumah tak kepam. Ni canopy walk dia. So unit yang kita ada, owner nak sewakan 2 bilik air, fully furnished and then furnish dia semua baru. Nampak ni, sliding besar untuk kids Daripada canopy ni turun bawah, pergi ke kids playground. Ada owner minta saya sewakan 2 bilik air, dan yang penting dia adalah fully furnished guys. Semua baru. Peti sejuk, washing machine, tilam, kitchen cabinet, sofa set, semua baru. Okay. Dan yang penting juga dia datang dengan 2 car park sebelah-sebelah. So kepada family yang ada 2 kereta, husband and wife, sangat sesuai. Kat mana nak cari 2 bilik air, 2 car park fully furnished, bawah 2,000, below 2,000. Cepat guys. Memang owner ni dia prefer family ataupun yang executive. Okay, kalau korang berminat untuk sewa di Bayou Residence, boleh contact saya sekarang. Thank you guys.